Sudah tentu, perkara baharu Abu Rafol selepas coronavirus. Perhatikan, apakah wabak baharu yang mereka sediakan? Mereka sedang bersedia untuk wabak baharu dan vaksinasi lain. Dengar, saya ingin beritahu anda sesuatu yang penting juga. Orang ramai tahu, jika anda tahu, sekarang, ada, mereka memanggilnya, mereka yang muncul, golongan agama, di mana barisan, di mana mereka melihat dan menerangkan. Ada mereka menerangkan, apa yang mereka lakukan? Ya, semasa menziarahi kubur ini, apa yang mereka lakukan? Ia perlu didedahkan, ratusan ribu tidak muncul pada hari Khamis, mereka muncul. Apa yang mereka mahu lakukan? Berikan mereka vaksin. Kata mereka, berikan mereka vaksin. Sebahagian besar berkata kepadanya, kerana kami mahu jaga keselamatan nyawa kamu dan sebagainya. Vaksinasi, maksudnya mereka terus memvaksinasi orang Yahudi yang beragama. Mereka teruskan. Saya pernah beritahu anda, projeknya adalah projek Yahudi dan Arab. Bukan. Yahudi dan Arab adalah saudara, sama antara satu sama lain. Negara dalam, Deep State, adalah lebih besar daripada mereka semua. Ia mahu mencapai matlamatnya. Lebih daripada 500,000 pelawat. Ya, mereka menawarkan banyak vaksinasi kepada orang ramai dengan alasan apa? Untuk kamu jaga diri kamu kerana kamu ini dalam keadaan berhubung dan sebagainya. Demi penyakit dan semua vaksinasi adalah sama. Maksudnya, sememangnya. Anda tahu mengenai penyakit berjangkit. Dengan alasan penyakit, anda tahu, hari ini, majoriti orang telah berhenti memvaksinasi anak-anak mereka. Bukan kita. Mereka memvaksinasi kita, anak-anak kecil. Ia menentang campak. Orang ramai telah berhenti, tidak ada kepercayaan lagi. Hari ini, orang memohon, marilah ambil vaksin. Orang ramai telah berhenti, sama ada untuk selesema atau apa-apa pun. Jadi mengenai vaksinasi, saya kembali berkata kepada orang ramai, jangan takut dengan sebarang wabak, dan jangan takut. Takutlah pada vaksin. Dan jangan ambil vaksin. Perkukuh badan anda. Allah mencipta untuk kamu sistem imun dalam badan yang boleh mengatasi segala-galanya, tetapi sesiapa yang telah mengambil vaksin, telah berlaku kelemahan dalam sistem imunnya. Kamu hendaklah menyucikan badan kamu dari vaksin, dan saya ada video mengenai topik ini. Gunakan madu asli, dan ini adalah madu, dan bawang putih, dan benda-benda semula jadi, dan sayur-sayuran, dan jauhkan dari segala bahan kimia. Dan jauhkan dari segala yang diproses. Dilarang makan benda-benda yang diproses. Betul, kerana kita semua telah dicederakan. Abu Rafol. Daging terubah suai. Apakah daging terubah suai? Mengenai ini, bagus soalan yang kamu tanya mengenai topik ini, kerana ini adalah soalan yang bagus. Sila, dan sekarang dedahkan kepada saya mengenai daging terubah suai. Apa yang mereka mahu lakukan? Dedahkan kepada saya, kamu hubungkan peristiwa-peristiwa antara satu sama lain dan biar orang ramai faham apa yang sedang berlaku. Mereka naikkan harga daging. Hari ini, harga sekilo daging kambing berapa? Lebih kurang dari 180 hingga 220, bergantung pada negara. Betul, dari 180 shekel hingga 220 shekel. Biar kita cakap dalam dolar lebih baik. Lebih kurang 50, sekitar 40. Sekilo daging kambing di Palestin, lebih 50 boleh sampai 50 dolar. Dari 40 hingga 50 dolar, biar kita kata 50 dolar, mudah. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka naikkan harga daging? Kata mereka dengan alasan, kata mereka tiada, kata mereka haiwan ternakan dan sebagainya. Bukan, itu bukan sebabnya. Sebabnya dua perkara. Pertama, mereka turunkan daging terubah suai. Apakah daging terubah suai? Daging yang dibuat di dalam makmal, skim daging terubah suai. Maksudnya, ada filem, video Netanyahu, bahkan di sini di dalam negara, dia pergi ke sebuah kedai. Mereka kata kepadanya, apa kamu mahu makan? Steak. Steak daging, ada juga steak ikan, dan mereka menekan untuk penekanan, dia turunkan steak. Sememangnya dia tidak pukul, dia tidak makan, tetapi nampak seperti dia sedang meletakkan. Hari ini, kamu boleh buat steak melalui satu suntikan. Sudah tentu, apakah daging terubah suai? Kenapa ia berbahaya? Sudah tentu, ada perkara lain.
Mereka turunkan daging terubah suai ke pasaran. Bukan hanya melalui peranti, dan mereka naikkan harga, daging asli. Berapa harga daging itu dijual? 50, 60 shekel, maksudnya dari segi. Mereka turunkan daging terubah suai ke pasaran dan naikkan harga daging asli, supaya orang ramai makan daging terubah suai, atas dua sebab, untuk mereka jalankan wang, buat duit, ekonomi, dan untuk mereka bunuh orang, kerana daging terubah suai menyebabkan kanser. Penyakit kanser diketahui. Jadi mereka mahu menyerang orang dengan program yang sama, mengurangkan bilangan penduduk bumi, dan pada masa yang sama, maksudnya, mereka menggunakan semua cara. Sekarang saya bacakan untuk kamu sebentar dari protokol-protokol, apa yang mereka tulis. Saya mahu baca pada akhir. Biarkan untuk akhir. Saya mahu beritahu kamu 3-4 perkara, bagaimana mereka bertindak untuk mengawal dan untuk mengurangkan bilangan penduduk bumi, mengenai daging terubah suai. Saya pernah di Switzerland, contohnya, maksudnya, di mana sahaja saya pergi, saya tanya. Di Switzerland perkara yang sama. Kerana skim kamu tahu bahawa program ini bukan hanya di dalam negara, ia di seluruh dunia. Di Switzerland perkara yang sama, mereka naikkan harga daging asli dan turunkan daging terubah suai. Saya tanya, saya pergi, saya buat tinjauan di pasar-pasar raya dan buat penyelidikan, maksudnya, mengenai topik tersebut. Jadi projek yang sama di seluruh dunia, daging terubah suai, maksudnya, menurut kata-kata kamu, negara dalam, deep state, mengawal sepenuhnya, tetapi ia sedang terhadap banyak projek-projek pembunuh untuk umat manusia. Sudah tentu, ini adalah projek, maksudnya, mengurangkan bilangan penduduk bumi dan mengekalkan elit. Mereka memanggil diri mereka elit, maksudnya, Allah. Jika dia memilih mereka, maksudnya, hanya mereka yang kekal. Maksudnya, merekalah yang tentukan siapa yang mati. Baik, kamu sendiri yang matilah jika kamu lihat terdapat ramai orang. Kata mereka, tidak, kamu sendiri yang pergi, matilah kamu yang syahid, penyakit kanser. Sudah tentu, ya, ini berkaitan, berkenaan topik daging terubah suai. Bukan, kanser, sudah tentu, daging terubah suai membawa kepada. Cerita, saya ingin beritahu kamu mengenai kanser, sangat penting. Selepas membaca penyelidikan, maksudnya, saya beritahu kamu, kanser, supaya kamu faham apa itu kanser bagi kita. Maksudnya, orang takut padanya, mereka mentafsirkannya tidak seperti sepatutnya. Kanser adalah badan. Tuhan mencipta dalam badan, maksudnya, apa yang saya mahu katakan lagi. Pencipta, betul, mencipta tubuh badan manusia. Ada sesiapa yang boleh buat sesuatu. Ini selain pencipta. Betul. Tubuh badan manusia, dengan ciptaan pencipta, apa yang dia lakukan? Bahan-bahan toksik dalam badan, dengar saya. Ya, ia berkumpul di tempat tertentu supaya tidak memudaratkan badan. Badan merembeskannya di tempat tertentu. Apakah tempat tertentu di mana kekuatan toksik yang berada dalam badan, yang boleh menjejaskan badan, dan ini mereka dipanggil, ketumbuhan kanser. Perkara-perkara kotor yang memudaratkan berkumpul dalam ketumbuhan. Ya, sekarang, apa yang mereka buat? Mereka ini yang mengikut negara dalam, deep state. Bagaimana maksudnya mereka ambil? Bagaimana mereka buat? Bukan doktor-doktor yang mengikut vaksin. Kata mereka ambil vaksin, dan mereka tidak faham. Atau sebahagiannya yang mengambil rasuah, betul. Sekarang, apa yang mereka buat? Mereka datang kepada ketumbuhan kanser. Mereka ambil sampel. Bukan begitu. Mereka ambil sampel daripadanya untuk memeriksanya di makmal. Adakah ia kanser atau tidak memudaratkan atau tidak? Atau tidak memudaratkan. Betul. Jadi, apabila kamu datang, kamu ambil sampel. Kekotoran ini, kotoran yang berkumpul untuk badan membuangnya atau mengumpulkannya di satu tempat supaya tidak memudaratkan. Kamu buat ia merebak dalam badan. Kamu ambil daripadanya, seperti mengepamnya keluar. Maksudnya, ia merebak dalam badan. Maka kanser merebak dalam badan. Apa yang membunuh orang? Bukan kanser. Rawatan yang mereka gunakan, kimia, pada asasnya membunuh sel-sel baik. Dan, seperti itu, dalam 6 bulan dia mati. Dan sudah tentu, kanser yang berasal dari vaksin, pokoknya dan sebagainya. Tetapi apa yang saya mahu katakan kepada kamu, penyelesaiannya, bagaimana hendak menghilangkannya.
Jauhkan dari gula. Kamu kata sesuatu namanya ada gula dan kamu makan daging. Dan buatlah lapar. Lapar maksudnya berpuasa, dan terutamanya gula, kerana kanser sangat suka gula. Tepat sekali, jauhkan dari gula dan jauhkan dari daging. Dan sel-sel kanser sangat suka gula, tepat sekali. Jauhkan dari segala yang bergula dan jauhkan dari daging. Dan berpuasa. Puasa untuk tempoh yang lama, bahawa kamu tidak makan untuk tempoh yang panjang, menghapuskan sel-sel kanser. Atas sebab ini, bulan Ramadan yang mulia adalah rawatan untuk setiap badan. Sudah tentu, sentiasa berpuasa, sudah tentu, mempunyai simbolik selain ia simbolik keagamaan, ia juga mempunyai simbolik yang mana ia betul, perubatan.